Assalamualaikum. Selamat pagi. Projek seterusnya pasang voltmeter kosong ni dekat Suzuki V100. Mountkan kat sini lah. Tak boleh buka kepala kat sebab dia ada ruang untuk masuk wayar sini. So hanya buka cover sebelah depan ini. Okey, wayar telah berjaya dimasukkan dalam kepala ni. Kita tembus sini. Saya akan ambil supply daripada main switch lah, daripada kunci ni lah. Macam biasalah, satu daripada main switch. Bila kita on tu, ambil supply pada situ. Kemudian satu lagi kita letak dekat earth lah. Okey, sambungan untuk sementara, untuk kita nak check supply tu saya dah dapat. Dah test pakai test silam, jadi memang ada current lah, ada api lah. Terus sekarang kita nak test lah. On kunci. Okay, saya sambung kat earth dia. Okey. Nampaknya berjaya lah. Okey, sekarang ni apa yang saya nak buat? Saya nak letak satu sambungan fuse lah. Sebab motor V100 ni tak ada fuse dekat kunci tu. So kita letak satu fuse, sambungan fuse, supaya kalau ada berlaku apa-apa lintas pintas, dia tangkap fuse dulu lah. Right, bagi saya sambung dulu. Okey, sambungan pendawaian dah siap. So supply saya ambil dari kunci ni. Sekejap kabur pula. Okey, sambungan saya ambil dari kunci ni supply. Ini bila on ada current keluar dekat sini. So masuk dekat fuse. So keluar sini. So dekat sini saya sambungkan dengan yang terminal ataupun wayar warna merah. Masuk dekat dia punya voltmeter. Kemudian body saya sambungkan dekat body dia. So kita tengok result dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so sekarang kita nak pasang lah dia punya cover depan. Kemudian kita nak test start, tengok. Ni bateri dah lama tak start ni. Try ya. Bateri dah weak ni. Jadi sekejap, kalau lama tak start, kita pakai kaki lah. Kita pakai kaki start. Okey, ni result dia. Result dia. Okey, dah nyala cantik. So cover pun dah pasang balik dah semua. Cover pun dah pasang balik. Right. Jadi inilah dia projek untuk hari ni, sambungan voltmeter pada Suzuki Legend. Suzuki V100. Okey, semoga kita berjumpa di lain video. Assalamualaikum. Zah.